Islamism yang saya maksudkan adalah mengenai politik Islam. Tadi kita mendengar daripada Prof. Madia Mazlan Ibrahim tentang isu khilaf dalam menghadapi pelbagaian. Saya pula akan membentangkan isu khilaf yang bagi saya tak ada toleran lah terhadap pandangan yang didakwa telah terkeluar pada agama Islam, lebih-lebih lagi perkara mengenai qat'iyat. Dan yang kedua mengenai pasca Islamism. Secara keseluruhan, saya ingin menyebut perbincangan ini adalah berkaitan dengan promosi sekular dan liberal di dalam negara. Promosi, faham promosi? Iklan ataupun mengajar tentang liberalism dan sekularism di Malaysia. Benda ini giat dijalankan di Malaysia, sedar ataupun tidak. Jadi perkataan pasca Islamism sebenarnya dari segi historinya diperkenalkan oleh Asif Bayat, seorang Syiah liberal yang bertanggungjawab, yang ada pengalaman mengenai bagaimana menghadapi golongan ulama di Iran dari bentuk politik, ulama dan fundamentalis. Jadi kalau kita faham Iran yang digelarkan negara Islam, yang digelar negara Islam walaupun Syiah, tetapi ada gerakan liberal yang digunakan untuk menjatuhkan kepimpinan ulama dan negara Islam di Iran. Dan pengalaman itu dikongsi peringkat internasional di Mesir, di Pakistan, di Morocco, di Malaysia, di Indonesia dan banyak negara-negara Islam lagi diperkenalkan tentang pasca Islamism. Jadi pasca Islamism ini merupakan adaptasi pengalaman golongan liberal untuk memperkenalkan gerakan Islam jenis baru, Islamism jenis yang dikatakan didakwa tidak sekular tetapi isi kandungannya sekular. Jadi tumpuannya pada kertas kerja yang ada dalam buku tu adalah saya tumpukan kepada kajian saya mengenai IRF, Islamic Renaissance Front. Sebenarnya pasca Islamism adalah sekular dan liberal. Jadi dari sudut istilah, hari ini kita bahaskan tentang istilah. Sebagaimana saya sebut, Asif Bayat memperkenalkan, dan istilah ini disambut oleh pemikir-pemikir barat, lebih-lebih lagi ahli falsafah Perancis, Gilles Kepel, Oliver Roy. Ini antara yang golongan yang menyambut baik tentang idea pasca Islamism. Tetapi pasca Islamism sebenarnya difahami berlainan daripada pandangan daripada Asif Bayat. Mereka mengenali pasca Islamism dengan maksud bahawa zaman Islamism akan berakhir. Zaman memperjuangkan negara Islam. Islamism mudah faham politik Islam lah. Politik Islam yang mengembangkan syariat Islam dan negara Islam. Itu dia punya niche kepada Islamism, iaitu gerakan politik Islam untuk mengangkat negara Islam dan politik Islam lah. Jadi pandangan daripada Oliver Roy dan Kepel ini disanggah oleh Burgat berdasarkan kepada data-data yang ditelah fahami lama
mengenai dunia Islam. Mereka ni orientalis yang mengkaji tentang Islam. Kata Burgat, sebenarnya Islamism dah lama bertapak dalam negara Islam dan semakin berkembang. Manakala pasca Islamism tak nampak lagi. Itu hanya kata-kata kosong, omongan-omongan kosong, padahal Islamism tetap wujud. Jadi dia sanggah pandangan Oliver Roy, dia kata Islamism telah tamat. Itu dari sudut istilah. Sebenarnya sebelum daripada diperkenalkan pasca Islamism, ini saya sebut tentang istilah aja baru ni. Nanti akan saya sebutlah dari segi kesan istilah-istilah ni. Sebelum diperkenalkan pasca Islamism, sudah adalah pandangan yang mengkritik tentang Islamism itu sendiri. Okey. Didakwa Islamism dengan demokrasi tak selaras. Okey, gerakan Islam dengan demokrasi tak selaras. Kalau nak selaras, pakai pasca Islamism. Islamism, undang-undang Islam yang diperjuangkan oleh golongan Islamis. Okay? Lebih-lebih lagi PAS lah. Kalaulah Ahmad Farouk ini RIF, CEO RIF, dia sebut PAS terus. PAS yang memakai demokrasi sebenarnya tidak boleh diperjuangkan. Sebabnya demokrasi ini untuk umum. Islam tu inklusif untuk orang Islam. Demokrasi eksklusif, bercanggah katanya. Jadi gerakan-gerakan PAS lebih-lebih lagi dianggap bercanggah daripada idea demokrasi. Begitu juga idea tentang politik Islam, idea tentang negara Islam yang diadaptasi daripada tekstual Al-Quran dan As-Sunnah adalah dianggap sebagai wahyu, tidak boleh dikhilafkan. Padahal demokrasi katanya boleh khilaf. Kita hidup dalam demokrasi perlu khilaf. Lepas tu kita tengok pandangan siapa yang paling banyak sekali. Jadi tak boleh, dia kata. Tak boleh dalam alam demokrasi. Lebih-lebih lagi golongan-golongan Islamis yang mengangkat idea Al-Islam wal hal. Islam sebagai satu cara satu penyelesaian adalah kalam-kalam yang retorik semata-mata. Padahal Islam tidak selesai masalah. Ini sebenarnya berkaitan dengan akidah. Akidah dan keyakinan terhadap kekuatan agama Islam itu sendiri dan undang-undang Islam itu sendiri. Okay? Jadi sebenarnya penolakan terhadap Islamism ini telah dilakukan RIF lah. Ini pendek cerita ni. Saya tak tahu, saya kena ada 20 minit je kan. Sebab 5 minit telah diambil. Jadi banyaklah antara kritikan terhadap PAS, terhadap pergerakan-gerakan Islam seluruh dunia. Dia katakan kita mengadaptasi daripada Syiah, teori wilayah faqih. Ia merupakan eksperimen yang gagal katanya. Atas dasar apa gagal tak tahu. Iran ada aja situ. Katanya teknologi dia makin kuat, makin garang terhadap Amerika. Contohnya lah. Tapi ini hanyalah dakwah-dakwaan untuk mematikan hujah golongan Islamis supaya kita ni rasa inferior, rasa lemah kita ni. Islam dah kalah, gagal. Padahal tak ada kegagalan lagi yang menunjukkan kita gagal. Oleh kerana itulah Burgat kata, Burgat kata Oliver Roy. Burgat ni siapa pula? Burgat tu, ni semua pembincangan orientalis. Dia menyanggah pandangan Oliver Roy bahawa Islamis telah gagal. Oliver Roy kata gagal sebabnya Islamis tidak berjaya menjadi pemerintah negara. PAS tak berjaya jadi Perdana Menteri, tak berjaya membentuk kerajaan di Malaysia. Oleh kerana itu dia anggapkan gagal. Burgat jawab itu bukan gagal, sebab proses masih ada. Kita dalam proses untuk mengislamkan, kiranya untuk mengajak orang ramai supaya kembali pada Islam. Jadi kalaulah saya nak bukakan, okay, saya baru ni saya surf dalam Wikipedia. Walaupun Wikipedia tidak dianggap akademik, tapi berbagai idea.
tentang negara-negara dunia. Sebenarnya Islam kita menganggapkan Malaysia, dunia Islam itu kebanyakan sekular, tetapi tidak semua. Ada negara-negara yang telah dianggap negara Islam. Contohnya Sudan, Arab Saudi, Iran, Pakistan satu-satunya negara Islam yang ada senjata nuklear. Maknanya dari segi kekuatan tentera memang kuatlah, ada kira kan. Ada negara-negara yang telah menganggap bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Rupa-rupanya bukan Malaysia, Mesir dan kebanyakannya negara utara Afrika. Dan ada negara yang tidak declare, seperti Indonesia, tidak declare negara dia negara Islam maupun negara sekular. Tetapi ada yang negara sekular, banyak pula tu, seperti Turki dan negara-negara utara lah, Albania apa semua utara, dekat-dekat Eropah sana. Sebenarnya tak banyak dekat Afrika hanya satu buah negara je yang anggapkan negara sekular. Jadi kalau dikatakan ditolak Islamism ini, gerakan Islamism ini telah gagal, salah sebenarnya. Ada tempat telah berjaya, ada tempat dalam proses, ada tempat dihenjak, dipukul bertalu-talu sebagaimana di Turki dan Tunisia, menggunakan tentera dan pelbagai. Oleh kerana itu, bagi menangani umat Islam yang mengangkat slogan Islamism, sebenarnya kita tidak angkat pun slogan Islamism. Kita angkat bukan slogan sebagaimana Barat angkat. Kita angkat maqasid, kita angkat adalah siasah syar'iyah. Tak? Jangan terperangkap dengan istilahnya. Siasah syar'iyah, kita angkatnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai cara untuk memerintah negara. Jadi dengan pengalaman Asif Bayat untuk menghadapi golongan ulama, golongan yang kiranya pengalamannya menghadapi parti-parti yang menyokong ulama dan negara Islam, cuba diguna pakai di seluruh negara-negara Islam. Jadi antaranya inilah ideanya. Diperkenalkan sejak 1990 lagi, tapi 2000 tu baru nak diperkenalkan, sampai negara-negara barat panggil untuk dibentangkan, seperti Cambridge, Harvard, banyaklah panggil. Di Amerika Syarikat pun dipanggil. Orang Islam tak terima lagi. Tapi kalaulah di Malaysia, di manakah diperkenalkan? Diperkenalkan di Jalan Raja Laut. Tahun 2012, bawah PPP. Saya terkejut masa tu. Bawah Dr. Zul. Sekarang ni dah PAN. Diperkenalkan. Diperkenalkan untuk apa? Untuk kita menerima sekular dan liberal yang ada dalam kandungan post-Islamism. Walaupun Asif Bayat sebenarnya dia tidak mendakwa bahawa kandungannya menolak Islamis dan menerima sekularisme, tetapi isinya ada. Ini antara pecahan-pecahan yang nampak gitu. Saya kalau ke sini saya tak nampak. Tak apa, saya pandang sini. Pasca Islamism ni sebenarnya bagi dia ada dua. Kerana pertama, atas dasar situasi bahawa Islamism telah gagal. Jadi Asif Bayat ni setujulah dengan Oliver Roy dan Gilles Kepel bahawa Islamism telah gagal. Dan dakwaan ini boleh ditolak, bagaimana dikatakan Burgat lah, bahawa ianya adalah satu proses. Proses. Dan pasca Islamism itu merupakan satu projek yang mengangkat konsep-konsep Barat sebenarnya, nilai-nilai Barat, demokrasi, pemodenan, hak asasi manusia, kebebasan. Ini semua kalam-kalam telah dilaungkan oleh golongan liberalism. Dia kata diguna pakaikan di Iran, padahal benda ini dah ada dah kat Indonesia, kat Malaysia, dah mana-mana ada. Cuma nak menjenamakan semula pasca Islamism. Dari strategi, dia pakai dua strategi. Satu dari segi gerakan sosial, golongan aktivism, masuk daripada apa? Masuk demonstrasi. Semua sekali demonstrasi baginya merupakan aktiviti demokrasi. Semalam ada apa? Ada demonstrasi di Kedah
isu getah, isu penurunan harga getah. Dan semalam juga di KL. Itu apa, demonstrasi apa tu? Dia kata yang demonstrasi macam tu adalah pasca Islamism. Sebenarnya mereka ni menipu diri sebenarnya. Sebelum ada pasca Islamism, kita orang dah demonstrasi banyak dah. Kita kecil-kecil dah jumpa dah berdemonstrasi, betul tak? Okey. Idea-idea ni nak perkenalkan supaya nak perkenalkan kita. Dan yang kedua adalah menggunakan intelektual, wacana-wacana, perdebatan, angkat isu, debat sana, debat sini. Yang ni suka sangatlah golongan-golongan liberal yang angkat pada pasca Islamism ni. Padahal wacana ni juga telah digunakan pakai oleh gerakan Islam seluruh dunia. Bukan hanya mereka saja. Mereka nak take advantage untuk mengatakan mereka itu lebih dan Islamism itu kurang. Berbanding pasca Islamism yang diperkenalkan di Malaysia. Okay. Ahmad Farouk, Ahmad Farouk yang merupakan CEO IF, merupakan kolumnis, pernah bekas kolumnis Harakah. Jadi idea-idea pasca Islamism, idea-idea liberalisasi dan sekularisasi ini wujud dalam Harakah Daily, Harakah bercetak. Itu dululah. Itu dulu sebelum PAN diperkenalkan. Okey. Jadi pasca Islamism ni bagi dia ada peralihan daripada Islamism kepada 5 minit lagi. 5 minit lagi. Peralihan dia kata. Selepas ni kita dah tak ada lah negara Islam. Kita hanya ada negara kebajikan. Sebenarnya idea itu daripada Perancis juga. Perancis adalah negara paling tegar sekular tahap 1, ranking pertama. Kalau negara Islam ranking pertama sekular Turki. Kalau lah kiranya ranking pertama sekular Perancis. Sekular Amerika tu dia level kedua tengah-tengah turun lagi. Sebab agama tu boleh lagi diamalkan. Di Perancis nak pakai tudung pun tak boleh. Kat sekolah tak boleh ada simbol-simbol agama. Okey. Dia kata Islamism telah gagal sebagaimana didakwa oleh Oliver Roy. 5 minit saya nak terang macam mana. Kemudian yang ketiga, pasca Islamism adalah satu projek untuk menyaingi Islamism, untuk berlawan Islamism. Kita perkenalkan pasca Islamism. Okey. Pasca Islamism bagi pandangan IRF adalah mensekularkan semula agama. Saya hadir masa pembentangan di Jalan Raja Laut tu, pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Dan memang saya dengar dengan telinga saya sendiri Mazli Malik sebut tentang menerima sekular, gerakan sekular dalam perjuangan PAS. Saya dengar sendiri. Yang kelima, pasca Islamism menekankan hak inklusif dan demokrasi, berbanding Islamism menekankan fungsi tanggungjawab eksklusif dan otoritarian. Ini pun dakwaan liberalisme. Okey. Pasca Islamism pula merupakan fenomena bagi mengangkat hak bukan tanggungjawab melalui sejarah, bukan nas. Itu masalah tu. Dia kata gerakan kita tak berdasarkan nas, kita berdasarkan pada demokrasi. Jadi idea dia adalah menolak ke tepi, mengenepikan agama itu sendiri. Yang ini sebenarnya mereka nak PAS perjuangkan. Okey, tetapi tak jadilah. Tak jadi sebab apa? Sebab telah tertubuhnya PAN. Okey. Jadi pasca Islamism juga menekankan kebebasan beragama dan kebebasan sivil. Okey. Saya nak cepatkan sebab ada 5 minit kan. Antara hujah mereka supaya pasca Islamism ni diperkenalkan, dia kata model negara Islam yang terbaik adalah Turki. Saya sebut dah. Okey, tadi saya dah sebut dah. Kau tengoklah Google, surf lah mana-mana. Turki bukan negara Islam. Ialah negara umat Islam. Macam Malaysia lah dulu. Dia kata Malaysia ni adalah negara Islam. Oh, ramailah bising kan. Sebab Turki adalah ranking pertama sekular dalam dunia Islam.
Jadi antara yang tulisan, bukan saya je sebut macam tu, antaranya Sengupta, orang India ni. Dia kata Turki sebagai negara Islam yang dia katakan ialah sebagai model terbaik untuk umat Islam, semuanya adalah mitos dan retorik. Negaranya bukan negara industri, negara pertanian. Mungkin sebab dia orang yang ramai, rakyat dia ramai, lebih daripada Malaysia lagi, tapi dia tidak boleh mengalahkan Indonesia yang lebih ramai daripada itu lagi, lebih banyak kesannya lagi. Jadi adalah di dalam internet, dalam golongan netizen, angkat tinggi Turki. Turki sebenarnya tak ada apa. Turki, kalau dia katakan, kalau saya bagikan level negara Islam pertama, seperti mana Arab Saudi ke apa, kan, saya kata. Lepas yang kedua, negara yang mengatakan Islam sebagai perlembagaan, itu ranking kedua. Ranking ketiga tak declare apa-apa. Ranking kelima, ranking keempat, sekular. Jadi saya nak sebut apa? Indonesia lebih baik daripada Turki. Sebab apa? Indonesia tidak menggerakkan kerajaan untuk memperkenalkan sekolah. Jadi sekolah hanya diperkenalkan oleh NGO. Tetapi di Turki, kerajaan menggerakkan pemahaman-pemahaman sekolah. Sekolah dan liberalisasi lah. Okey. Negara Malaysia lebih baik daripada Indonesia dan lebih baik daripada Turki. Dan Turki tidak layak jadi model. Sebab apa? Malaysia Islam sebagai agama persekutuan, Indonesia tidak. Turki negara dia sekular. Nak bandingkan Turki dengan Arab Saudi, jauh langit dengan bumi. Tapi Arab Saudi bukan yang terbaik. Masih lagi apa? Masih lagi konco Amerika Syarikat. Itu masalah negara Islam ni. Masih lagi terikut tali barut barat, sama ada barat ataupun timur, sama ada Rusia ataupun Amerika Syarikat. Jadi benda tu kita tak payah bincang panjang. Yang paling jelas kesannya terhadap politik negara, terhadap masyarakat umat Islam. Saya sebut kesannya lah, menilai yang tak sebab baca. Kesannya ni lah, sebagaimana disebutkan Mustafa Akyol, hasil kajian liberal Turkish pada 2006 mendapati bahawa tuntutan masyarakat Turki kembali kepada syariah menurun daripada 20%, 21% kepada 9% sahaja selepas diperkenalkan Erdogan. Erdogan, gerakan parti dia bukanlah parti Islam. Kita kena jelas, ia adalah masih lagi parti sekular. Untuk cerita pasal Turki ni biarlah Haris Zakafli sebutlah. Jadi saya hanya sebut tentang pasca Islamism. Sebenarnya pasca Islamism ini untuk mengaburi mata